Guys, sekali saya lagi. Saya nak buat mod launcher Beyblade Metal Fight Okay, silakan. Untuk X ni kan. Jadi saya nak tunjuk kalau nak korang nak pakai recon mana launcher asal Metal Fight. Ni Metal Fight ni asal launcher light launcher tu kan. Boleh Founders punya Sangatlah lopek. Founders punya mod baru. Mod iPhone RPM. Apa RPM punya mod kan? Itulah RPM mod. high RPM mode. Dia macam kalau kita nak lux punya mod ni punya kelajuan kan. Kalau contoh pakai Galaxy Pegasus, yang ni Big Bang kan. Yang ni Big Bang Storm sebab yang ni dia orang punya attack kuat. Yes sir. Yes sir. Satu walaupun kasar pun okey lah. Kira kita buka dulu. So kita buka satu ni. Tapi yang untuk launcher restaurant tu nanti saya akan test spin Okay. Yang ni kita akan buat mod. Macam gila. Pasku kan. Pasku macam ni. Kan? Kat YouTube orang macam tu dia buat pasku kan. Tahu tak pasku tu macam gila. Ya. Pasku tu macam mabuk tahu tak pasku. Buat live kan. Buat tu buat mabuk. Kau ada gunting? Ada gunting tak apa. Okey, stand by. Gunting magnetic. Magnecore. Magnecore Beyblade V-Force. Nak sodok sikit, Sodok punya ni. Kasih sodok sama itu Gajah besar. Yang mana kalian nak tengok video Bukit Butuh nanti saya akan update video paranormal. Ini kita buka dulu. Kita buka sikit. Ambil kau nazar kau. So kita tu. Oh jap, nak tengok. Dia tak ada clicking mechanism. Tak ada cranking, dia ada satu kaki. Mantap. Dia kalau dan kelak akan belajar kan. Ini bahasa Melayu kan. Kelak bahasa Melayu pun cakap. Saya bahasa Melayu pun cakap. Sakitnya. Oi, minta maaf. Kalau nak masuk boleh je tapi kena ni boleh je tapi kena start macam ni. Tapi ni kena kenapa longgar? Okey boleh kan. Tapi yang ni kau kena ni pakai coki ni satu. Coki macam ni satu. Uish. Lumat. Shout out kepada siapa yang ajar buat ni? Don Club. Shout out kepada Don Club. Yes, berjagi. Tapi walaupun kita pakai gam kan. Okey. Nanti kita nak tak buat tournament Beyblade Burst? Boleh je saja. Boleh. Tak ada masalah. Tapi habis kita buat ni, kita banyak buat video ni untuk sampai pukul 5 saja. Pukul 5 saya nak balik ni, nak pulang ke rumah kawan. Rumah kawan lepas tu dah kita balik. Kan? Ya. Satu pun kita balik. Dah besar kan? Jawab salah. Aku cakap lah aku punya dosa besar sikit. Kan betul tak? Ya, betul. Yang ni so kita dah buat mod ni, kita lux punya Akaro. Dah stress lah. 3, 2, 1. Ya. Bawa betul. Okay, apa kau ni? Woi, pause nanti padam. Tidak apa. Tuan kau. Set. Oh. Menjadi. Menjadi oi. Ajak ni untuk cuba try. Tak ada record yang lama. Ada koma tapi tu. Woi. Cuba memang 100% saya buat. Cuba nak cuba sekejap. Boleh saja kawan. Ni rubber flat kan? Rubber flag, yes. Woi, panas tu. 3, 2, 1. Ui, sedap. Baby Evans, Beyblade. Kan? Ya, dia buat Beyblade Legendary kan? Sedap. Ya, kita cuba rush launch pula 3. Oh, panas tu. Alah, slow sikit lah. Okay, sekejap. Kita, nak cuba ni tak? Slingshot. Slingshot boleh je. Boleh. Kita tukar. Kita buang satu benda item. Nah, weh. Okay. Kasi panas lah. Sekejap. Oi, panas. Panas. Pegasus stop dulu. Wow, gimmick slingshot jadi oi. Tapi ada orang ajar banyak kat YouTube kan. Mod launcher Beyblade S ni kan. Dia orang banyak kat TikTok. Oi, akhirnya berjadi lah. Ada 2 S saja YouTube dengan TikTok. Kalau TikTok boleh je tengok je korang. Nak habiskan. Tapi untuk bahasa Inggeris kita love kan. Kelas itu. Apa ni mod saya harapin betul sahabat. Okey, itu sampai sini saja. Untuk video kali ni. Bye semua. Jumpa lagi dan jumpa next video lagi. Let's go. Wait. Check Mas Isn't It. MAZISNERD. Betul. Untuk video Beyblade pergaduhan dengan Indo. Okay. Bye. Untuk next video. Tutup tirai. Tutup tirai ni. Okay. Negeri. Kalau tutup. Sekejap.